Ayat 180. Terjemahan makna ayat: diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat, diwajibkan berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat, menurut jumhurul ulama, bahawa maksudnya ulama mufassirin khususnya, ayat ini telah dimansukhkan hukumnya dengan ayat wirathah. Berasaskan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, yakni Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Sumber hadis itu daripada Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Dia berkata, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak pada tiap-tiap orang yang mempunyai hak. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Maka ayat ini memberi wasiat kepada lil walidaini wal aqrabina, ia telah mansukhah, telah dinasahkan hukumnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau kata ini bil ijma', dengan ijma' ulama. Telah bersepakat kebanyakan ulama Islam dan ahli tafsir bahawa tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Sebab di sini al-walidain, kedua ibu bapa, mereka ahli waris. Baik. Jadi dia mansukh. Kerana kalau anda rujuk surah 4 ayat al-wirathah, mula daripada ayat 11 itu, di tengah-tengah ayat tersebut Allah ada berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Tengok, wali abawaihi, dan bagi kedua ibu bapanya, bagi masing-masing mereka mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkannya jika orang yang meninggal itu mempunyai anak. Di sini disebut bahawa al-walidain adalah termasuk ahli waris. Demikian juga pada ayat berikutnya, fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawah. Jika yang meninggal itu, orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka fali ummihi ats-tsuluts, bagi ibunya mendapat berapa? 1/3. Begitu. Bagi bapanya tentu 2 kali. Tayyib. Dan kemudian pada ayat yang ke-12 pun juga disebut tentang abawaihi ini. Tentang wasiat itu.